banyak hasil dia. Oh, padu. Oh, sate. Alhamdulillah. Pagi Amar. Apa kau bagi? Pagi Amar. Oh, alhamdulillah. Ini rezeki tipu kita. Yang kita beli 3 ekor je. Tu permulaan belajar-belajar. Mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berada di pantai Dung. Kita nak cari tukar. Ialah cari tukar bersama Master Sifu Pizza Hut. Okay. Nanti kita tunjuk video kalau ada hasil. Mudah-mudahan ada hasil. Okay, nanti kita tengok hasil dia macam mana. Alhamdulillah hasil. Kemarin ke hulu, ini ke laut pula, Kuala pula. Cari tukar. 4 ekor, 1 ekor, 5 ekor. Mantap bosku. Sesi pertama. Sesi kedua pula lagi. Alhamdulillah sesi kedua. Jadi. Naik lu mangat tangan ah. Sesi kedua. Apa ekor ni? Oh, alhamdulillah. Dia tak boleh buat naik kena buat naik sekaligus. Sebab dah jakat nak tunggu naik. Alhamdulillah. Boleh sebelah ekor. Pari ekor dia. Pari. Alhamdulillah. Boleh lawat laut. Sipang lu. Sebelah ekor. Baik. Alhamdulillah rezeki. Naik kejap sipang lu. Sebelah ekor. Sekali turun sebelah ekor. Berapa ni semua sekali ya? Tak dah kira. Boleh lah pada beli pasar. Pada duduk saja rumah. Cari laut sikit. Alhamdulillah. Kita masih lagi di sini. Ni round yang ketiga. Round yang ketiga. Saya dapat 3 ekor je. Boleh lah. Tengok tu sifu, Master Sifu. Kita tengok Master Sifu naik penuh. Tengok adik dia dalam tu ada kot yang dia. Alhamdulillah rezeki hari ni. Ya, alhamdulillah. Sifu kita naik dah agak dah. Memang banyak hasil dia. Oh, padu. Oh, sate. Alhamdulillah. Pagi Amar. Apa kau bagi? Pagi Amar. Oh, alhamdulillah. Ini rezeki tipu kita. Yang kita beli 3 ekor je. Tu permulaan belajar-belajar. Mati. Sekali turun. Alhamdulillah. Tak percaya pula sekali turun. Tahu. Sekali turun ni base yang ketiga ni kita turun ni. Base yang ketiga. Yang ni pertama kedua. Yang ni pertama kedua. Pernah base. Ni pertama dah lebih. Pertama. Kedua dah lebih. Ada dalam 12 ekor. Oh. Padu. Yang ni berapa ekor ni? Ni tak kira dah kira je enggak. 20 ekor lebih tau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, 20 ekor tepak. Kemas. Oh, mati. Kita boleh 3 ekor. Tak apalah.
belajar. Masih lagi belajar. Okey, alhamdulillah. Ni batch keempat. Batch keempat saya boleh pagi seekor. Sifu ada dah dalam dekat 10 ekor kot. Ni batch keempat. Pagi seekor. Kita ada game dia lain. Jumpa harta karun dalam laut. Sifu timah. Matu ladung. Sifu ni sedap ni, manis. Tengok sifu kita naik. Sifu kita. Dia. Oh, pagi pula. Oh, alhamdulillah dah banyak last batch ni, batch keempat. Nanti kita pindah spot pula. Kerang pun ada. Kerang pula, ketang. Alah, duduk sana. Duduk dalam sana. Duduk pasir itu. Oh, duduk atas pasir. Oh, ni kita jumpa seekor. Ini atas hujak kerang. Yang Masita. Dambung. Tipu boleh. Batch yang keempat ni. Kita pindah spot pula. Tak ada dah kot. Habis ngotik lah. Tipu kita memang padu. Kita boleh seekor pagi. Tu pun bahan orang. Berapa ekor ni? 8 ekor dia, 7 ekor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ekor. 7 ekor. Best yang keempat. Okay, nanti kita jumpa di spot lain pula. Okay, alhamdulillah ni hasil kita. Berapa ekor ni? Pagi. Tukar 15 ekor. Pagi 13 ekor. Oh, tu ke 15 ekor bagi 13 ekor. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bakar bersih gini Ini saja hasil untuk hari ni. Ni 4 kali turun naik lah. Batch pertama tu sikit je, permulaan ambil lesen dulu buat guri. Batch kedua alhamdulillah banyak, batch ketiga banyak, batch keempat baru kurang sikit. Alhamdulillah di pantai Dungu Itu saja untuk video kita kali ini. Jangan lupa komen, like, share and subscribe. InsyaAllah kita jumpa episod akan datang. Okay. Assalamualaikum.